Okay, bismillah. 26 hari Ahad ada setup dekat Orca. So saya terlepas juga. Kita set limit sebab dia dah fly. Kita tengok balik tengah hari tu dah jadi macam ni. So hampir lupa ada order. Kita set limit kan sebab dia dah fly tengah hari tadi. Dia terus continue, tapi sekarang dia pull back. Nampak macam tak nice. Kalau nak re-entry, so kita cancel order, cari ikon lain. Okay, tengok post analisis apa jadi dengan Orca bila kita keluar kan. Kita tak paksa trade. Okay, tengok lepas tu dia tak nice dan sekarang dia terus terjun. Tapi dia ada buat juga kenaikan dekat sini, tapi ini setup yang lain lah. So kita jangan force trade, kita cari ikon lain. Wallahualam.